Okey, baru-baru ni kan heboh dealer kat media sosial pasal satu jenama kopi yang agak besar ni tiba-tiba dia buka stall kat Bazar Ramadan. Dan memang panas betul perdebatan yang tercetus. Jadi apa sebenarnya cerita di sebalik semua ni? Adakah ini semata-mata pasal isu harga atau sebenarnya ada satu pelajaran bisnes yang jauh lebih besar yang kita semua boleh belajar? Jom kita bongkar sama-sama. Petikan ni kan betul-betul terasa. Kita boleh dengar suara kekecewaan peniaga-peniaga kecil dalam ayat ni. Senang sangat untuk kita yang datang sebagai pembeli ni untuk tunjuk jari dan cakap, mahalnya. Tapi kita selalu lupa, di sebalik setiap tanda harga tu, ada kos, ada penat lelah, ada perjuangan yang kita tak nampak. Jadi, kenapa benda ni boleh jadi isu besar sangat? Okey, bagi separuh orang, bazar ni dah macam satu gelanggang khas untuk peniaga kecil, peniaga sambilan, nak cari rezeki lebih time bulan puasa. Tiba-tiba ada jurung besar masuk. Mestilah diorang rasa terancam kan? Tapi ada juga suara lain yang cakap, hello, ini pasaran bebas, sesiapa pun boleh masuk. Persaingan tu sihat apa? Jadi mana satu yang betul? Jom kita cuba tengok dari sudut yang lain pula. Okey, sekarang cuba kita jujur dengan diri sendiri sekejap. Berapa ramai antara kita yang sanggup drive jauh sikit ke pasaraya besar semata-mata nak dapatkan harga barang yang lebih murah berbanding kedai runcit kat hujung blok rumah kita tu? Mengaku je lah, kita semua pernah buat kan? Sebenarnya, inilah dilema yang sama. Apa yang jadi kat bazar tu cuma cerminan kepada pilihan yang kita sendiri buat dalam kehidupan seharian kita. Benda ni bukan isu baru pun. Ia adalah corak ekonomi yang dah lama wujud. Okey, cukuplah kita main dengan sentimen dan emosi. Jom kita sembang pasal benda yang paling penting dalam bisnes, duit. Untuk kita betul-betul faham kenapa harga roti john kat bazar tak boleh nak lawan harga kopi dari jenama besar, kita kena jadi macam detektif dan siasat. Apa sebenarnya kos tersembunyi di sebalik tanda harga tu? Cuba bayangkan macam ni, syarikat besar, dia beli bahan mentah dia bukan sekilo dua, tapi berlori-lori terus dari kilang. So, dia dapat harga borong yang super murah. Peniaga bazar pula, mungkin dia beli bahan dia dari pasar borong sikit-sikit je. Kos per unit dia dah tentu jauh lebih tinggi. Lepas tu, campur pula dengan kos sewa tapak bazar yang boleh tahan mahalnya untuk sebulan je pula tu. Jadi secara logiknya, macam mana dia nak letak harga jualan yang sama? Memang tak masuk akal kan? Okey, sekarang ni kita nak buat satu lencongan sikit. Kita akan tengok satu analogi dari industri yang mungkin korang tak sangka langsung ada kena-mengena, industri media. Penulis artikel yang kita rujuk ni sebenarnya seorang wartawan dan cerita dia sangat-sangat relevan. Ini bukti hidup yang tak kira apa pun bisnes awak, tak ada siapa yang kebal dari gelombang perubahan. Cuba tengok betapa drastiknya perubahan ni. Dulu, nak jadi media kena ada lesen KDN, kena ada mesin cetak besar. Susah gila. Lepas tu datang era blog, dah senang sikit. Dan sekarang, boom! Sesiapa sahaja dengan smartphone boleh jadi pemberita di TikTok, Instagram atau Facebook. Halangan untuk masuk dalam industri ni dah hampir tak wujud. Teknologi dah ubah segala-galanya. Dan inilah poin paling penting. Benda yang sama tengah berlaku di bazar. Jenama besar dengan sistem logistik dan operasi yang efisien tu, merekalah teknologi yang datang mengganggu pasaran tradisional. Dan kita sampai kepada persoalan paling penting, bukan untuk peniaga bazar aja, tapi untuk kita semua dalam apa jua bidang. Bila kita berdepan dengan cabaran macam ni, apa pilihan yang kita ada? Nak duduk bersungut dan salahkan keadaan, salahkan persaingan yang kita rasa tak adil, atau kita bangun dan cari jalan lain. Di sinilah mentaliti kita diuji. Dan jawapannya sebenarnya sangat ringkas. Tapi nak buat tu, ya ampun, bukan senang. Semuanya berbalik kepada satu perkataan yang sangat berkuasa. Adaptasi. Inilah resepi rahsia untuk mana-mana bisnes terus hidup. Tak kira zaman apa, tak kira industri apa. Ingat tak cerita pasal wartawan tadi? Diorang tak duduk diam dan mengalah. Mula-mula tu, biasalah. Mesti ada sesi mengeluh berjemaah sikit. Siapa tak frust kan? Tapi, lepas fasa tu, diorang buat benda yang bijak. Diorang kaji balik pasaran. Apa yang pembaca nak sekarang? Apa yang dah tak relevan? Dan dari situ, barulah mereka improvise. Mereka tak tunggu dunia berubah untuk mereka. Mereka yang ubah diri mereka untuk dunia. Nah, inilah intipatinya. Kalau awak tu peniaga kecil, tolonglah jangan sesekali cuba nak lawan harga dengan syarikat gergasi. Itu macam kita yang saiz L ni masuk gelanggang tinju dengan The Rock. Memang cari nahas. Permainan awak bukan di situ. Permainan awak adalah untuk jadi unik. Jadi, berbeza. Cari sesuatu yang hanya awak dan hanya awak sahaja yang boleh tawarkan. Jadi, macam mana nak mula? Senang je. Langkah pertama, duduk dan fikir. Apa skill utama aku? Apa benda yang aku buat paling power? Memasak? Ambil gambar? Menulis? Okey, dah tahu. Bagus. Langkah kedua, belajar kemahiran baru yang relevan dengan zaman sekarang. Kalau dulu pandai tulis, sekarang mungkin kena belajar sikit cara nak buat video pendek. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, buat pivot. Maksudnya, pusing sharing sikit. Gabungkan skill lama dan skill baru tu untuk cipta sesuatu yang fresh. Macam contoh Eddie Putra tu,
Dia seorang jurugambar yang hebat. Dia beralih ke bisnes lain, tapi dia tetap guna skill fotografinya untuk buat marketing yang buat orang lain ternganyam. Okey, ini membawa kita ke bahagian yang terakhir dan boleh jadi yang paling penting dalam keseluruhan perbincangan ni. Jom kita lupakan sekejap pasal perang harga. Dalam dunia bisnes sekarang, pertarungan sebenar bukanlah tentang siapa paling murah, tapi tentang siapa yang boleh tawarkan nilai yang paling tinggi di mata pelanggan. Analogi ni memang terbaik kan? Cuba fikir, kat Malaysia ni, Pro2 jual lagi banyak kereta berbanding BMW, betul? Betul. Tapi adakah itu bermakna kereta Pro2 lagi bagus atau syarikat Pro2 lagi kaya dari BMW? Belum tentu. Sebabnya, mereka bermain dalam liga yang berbeza sama sekali. Pro2 sasarannya pasaran massa. BMW pula sasarannya segmen premium. BMW tak pening kepala pun pasal berapa ribu unit dia jual. Diorang lebih kisah tentang kekualiti, jenama dan pengalaman eksklusif. Nampak tak perbezaan cara berfikir tu? Soalan ni saya tujukan kepada semua usahawan di luar sana. Tak kisahlah bisnes awak besar mana pun. Berhentilah tanya soalan, macam mana aku nak jual lagi murah dari pesaing aku? Cuba mula tanya soalan yang berbeza. Macam mana aku nak buat pelanggan rasa berbaloi gila bayar lebih untuk produk aku? Itulah soalan yang akan mengubah nasib bisnes anda. Dan semestinya, kalau nak tahu strategi premium ni dengan lebih terperinci, macam penulis tu cakap, mana boleh cerita free kan? Ini satu peringatan yang kelakar tapi sangat benar. Ilmu yang bernilai tu selalunya ada harganya. Jadi untuk kita tutup perkongsian kali ini, jom kita ubah cara kita berfikir. Isu Bazar Ramadan ni mungkin bukan pasal jenama besar lawan peniaga kecil. Mungkin soalan yang kita patut tanya selama ni yang salah. Soalan yang betul bukanlah siapa pesaing aku, tapi soalan yang kita patut tanya pada diri sendiri ialah apa yang membuatkan aku ini istimewa? Sebab dalam pasaran yang penuh sesak dan bising hari ini, jawapan kepada soalan itulah yang akan tentukan sama ada kita akan terus relevan ataupun tenggelam.